Pada topi. Free, burger free pada top. Hello? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru masuk. Awak masuk ke? Saya pun tengah buat bas ni. Oh, okay. Dah Macam tadi biasalah. Oh, tak ada apa tadi. Saya pun masuk pukul 10 lebih tadi. Oh, okay. Baru je start. Start dia orang pukul 11. Ni pun second trip. Oh, okay lah. Kalau gitu, saya dah habis duty. Tak apa, saya tanya siapa-siapa nak gym dulu lah. Sekejap. Awak tanya siapa nak je dulu. Kan tadi awak teman saya buat bas. Nak ke? Boleh. Boleh Okay. Ya, saya tanya kat radio dulu. Saya kira okay. Bye. Okay. Bye-bye. Tak balas pun. Apa? Bye baby. Bye. Tak balas pun. 2 kali ni. Bye, baby. Ah. Tuntut Balik. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Ni Riri baru masuk negara. Siapa-siapa nak gym? Didi, nak satu slot Didi? Itu Mika Ya. Mika. Mika nak datang sekarang ke? Kejap, tengah buat sampah lepas ni. Okay, then I wait for you lah. Okay. Dulu. Halo. Burung tu. Hai, Bu. Hai. Tak duty Baru nak pergi duty tapi tak ada burger. Nak pergi beli burger. Nak kirim tak? Tak apa. Tak nak? Tak nak burger? Tak nak. Okay. Tak nak. Saya pergi beli burger dulu. Sekejap. Boleh. Hello, Riri. Ya, Riri di sini. Siapa tu? Riri on duty dekat mana tu? Riri on duty dekat AB Gym SS. Okay, bye. Korang dah nak sampai ke? On the way ke apa? Pasal Riri nak pergi beli burger dulu. Riri, tak payah beli burger Riri. Kenapa? You ada extra? Ada terlebih ekstra. Okay, then you datang sini boleh? AB Gym SS. Boleh, jap. Riri bagi ni jap. Okay, boleh, tak apa. Tengah buat sampah. Okay, tak apa, take your time. I belum nak sangat, macam half aja. Okay. Jap ah. Hello. Siapa? Tak kerja. Halo, Riri tak kerja. Nak turun ni. Nak turun gitu kan baju. Turun lah. Benda aku. Waalaikumsalam, Telong. Di mana semuanya? Tengah buat sampah, Telong. Sampah Thailand. Sampah ya? Biasa lari dekat gym, Kanda.
Tak nak masuk motel, tak nak masuk motel. Boleh kak? Jauh sangat. Lagi apa mesti head? Oh, Riri. Hello. Hello, Riri. I want to sponsor 20 people. Oh, serious ah? Hmm. What's your name again? Do the... Apa dia? Stu. Stu. Oh, Yeah. Stupi. Yang baru sponsor AB Longkai ni. Yeah. Betul murah rezeki awak ni. Adalah. Okay, Boleh kita belanja. kita Nanti, pergi nanti bagi kita punya family masuk. kita pergi ke tepi. free je. Jom kita pergi ke tepi. Mana dia di? Tepi? Mana? Riri dekat AB Gym SS. Ui, awal duty lah. Alright, so 20 people, 9k kan? Betul. Including announcement berapa? Kalau announcement saya tak tahu lah. I think around 3k lah. It's okay lah, I give. Tak pasal kalau buat announcement nanti it won't be just to our family, you see. Kalau if you No lah, it's okay. Bagi orang lain juga. nak bagi orang lain juga. Okay. Okay lah kalau gitu. I'm not sure about announcement. I need to check with my colleague lah. Tapi dia tu pun tak tahu buat. I think it's about 3k. Yeah, it's 3k I think. Because these people yeah. Someone call. Okay. Hello. Yeah. Apa announcement ni Hello. So, how? Yeah, can I ask my kejap. Tunggu sini tak boleh? I ask my colleague sekejap. Boleh. Wait ya. Tadi. Oh, kat atas seorang lagi. Tunggu kat atas seorang lagi tu. Ya, kita on the way to go sah. Abu. Sini kejap boleh? Ya. Mana kau ni? Ada satu abang ni. Dia nak sponsor 20 untuk AB Gym sini. Aku rasa aku Habis job dia ni. dia pun nak buat announcement. Apa tahu buat tak? Announcement Dia, Jangan. announcement tak, dia kata tak salah 3,000 something. 3,000. Tapi Abu tahu buat tak announcement dia? Sendiri tak tahu lah. Tak tahu lah. korang start job dulu. Kis pergi kat Riri jap. Siapa-siapa tahu tak? Sekejap aku tanya sana jap. Okay. Sekejap. Bang, DB Gym ni ke yang free? Ya. Jom. Sekejap bang. Sabar ya. Okay. Yang tu ABGPB bang. Bapak lu. Tak marah pun marah ke? Bye. Okay, dekat mana dia? Dekat motel. Hello, baby. Hello, awak kat mana? Dekat gym Awak SS mana? ni. Diorang kat rumah. Saya dekat pam minyak ni. Alamak, okay, kejap. Ada si Stu. Dia kan dia? Dia nak sponsor 20 gym. Saya tengah settlekan sekejap. Lepas saya dah settle ni, saya... Habis ada orang lain lagi nak datang nak gym juga. Okay, tak apa macam ni. Saya buat satu orang lagi, saya datang sini, bos saya memang boleh. Boleh. Okay. Okay, settle. Bye-bye. Okay, Jaga bye-bye. diri. Ni apa makan minum tu? Saya kat depan
depan pintu ni. Kalau awak lalu saya boleh nampak awak. Okay, okay. Okay. Bye-bye. Alright. Di sana? Dia tanya kedai burger lah. Ke apa kau nak claim? Cuba Okay. try slash announce. Ambil je lah. Oh, kalau slash announce auto Lepas tu aku tak pasti lah nak kena buat macam mana. Join dia jadi abang aku. Hai. Hello. Banyak je situ belanja. Itulah sis tu ni, saya terperanjat tau. Dia kata, bila saya tanya dia, awak stu yang baru belanja dekat AB. Habis lepas tu dia belanja longkai. Habis sekarang dia nak suruh announcement. What? Announcement is slash announcement Yup, slash nama is 3,000. Betul tak bang? Itu yang Stu cakap. Slash announcement maknanya kalau once saya letak T slash announcement terus dia automatically minus 3,000 daripada saya account. Ya, yeah, daripada bank. Ya, betul. Oh, okay, faham. Okay. Betul tak bang? Abang ni pun tak sure. Tu lah Betul, saya betul. tak- Macam tu. Ni Stu kat sini. Slash ni. Slash announcement. Terus tak kena tulis message je lah. Terus. Okay. Okay, boleh. Betul tak 3,000? Ni siapa Stu ke? Ni Stu lah. Stu. Siapa ni? Lan. Lan. Ya betul. Siapa ada Baik kosong tu. lagi kerja. Susah pemilih aku dengan Sultan tu segan tu aku. Tak adalah, aku bukan sultan lah. Segan Menang besar tadi dekat kasino. Mana kasino kau buka Betul. Jangan kencing aku Stu. Ada kosong kerja lagi. Stu, boleh lah. Nanti Riri buatkan announcement sekali. Okay, boleh. So, you nak provide apa? 20 orang Ya, 20. Kita tanya orang lain. Sedekah sikit. Hello. Hello, Christina. Lah buat repeat. Diam Christina kejap Repeat lah. Hantar kau lah. Okay, Heidi. Abang, sampai aku Abu ambil ni orang Ada dia. dan Dia nak sponsor 20. Habis dia nak buat announcement sekali. Okay, gerak dulu semua. aku dah asah duk kat atas jalan raya duk depan apa Siapa nak buat ingat motor ni pula aku asah Abu kambing ni gila. buat announcement boleh? Dah ada korotan tau. You cakap itu macam. Boleh. Boleh lah. Dey. So kalau gitu, Ada kapal terbang. Stu transfer to Abu lah. Tu Abu, mana satu Abu? Abu bagi nombor ID lah. Yang ini Abu. 418. Okay, sorry. You jakun ke tu? Ya, You nak buat gym ke? Dua kan? Tak. Just nak bagi makanan. Okay, boleh. I am free Tak now. ada orang kerja. Aduh. Nak berapa set? dapat. 3 ke 4 set kalau ada. Dah baju. Kan 12. Okey, jap. Alright. Call kan ada, call. Sabar. Dia kata ada tapi orang ni pun menong ni. Dapat tak? Dapat. Kejap I check. Ni staff korang betul. Penyamun, penyangak. Itu itek mana itek? Okay, ada. You beli ke orang kasih tadi? Dia ambil ni dekat Palito. Oh, patutlah. Okay, thank you so much. You nak pergi buat sampah? Apa pandai nak pergi training Okay. pergi garaj je. Go ahead. Bye-bye. Bye. Thank you. Ya, sekarang saya sudah berapa orang dia ikut kerja sponsor? pergi garaj. 20 orang. Siapa nak kereta boleh minta dekat Panan je. Dia dah bayar semua dekat Abu. Sudah boleh lah. Dia dah bayar semua dekat Abu. Okay, bagus. Duty kau, shift kau bila? Saya masuk training. Pasal yang Sekarang yang nak Kau announce tak ni. masuk ke, Bob? Oh, kau repeat. boleh lah. Announce saja. Bila aku dah repeat, semua buka interview. Pasal yang semalam punya tu Memang batal kan? dengan under seri masih ada 8 tapi tak apalah. Awak announce saja yang ini. Ada boleh, dia tak ambil dah orang. Panan dah tak join dah, sampah Fani. Jadi bila orang datang ambil lagi burger. Slash announce. Lepas tu tulis je apa slash announcement. Tahu tak? Seorang lagi tinggal. Slash announcement. Lepas tu tulis message
Siapa sponsor? 20 Wan Naga. sponsor AB Gym SS. Ada orang lain sponsor? Ni ada Wan Naga sponsor satu set burger percuma pada top. Oleh top lah sial. Ambil aku gila satu. Aku miskin dok, RM8 lagi tinggal. Siapa dia dekat dengan kedai baju Sonic Shop? Saya. Kalau ambil saya boleh? Saya pun kereta rosak. Ya. Saya nak ambil kereta kat Longkai ni lah. Jikal ada. Dekat mana tu kat dia? Kat kedai baju SS. Pakai seat belt. Ajak bawa dengan route on the way. Thank you. Stu, I love you. Oi. Member pekat Alphard ke tadi? Malik, Ya, nak gym ke apa? free kan? Mari. Dah ada dah. Masih ada yang Dah 100 dah. Tapi sini. Macam bau-bau nak kena samun je ni. Jangan lompat, mampu dia. Malam kan kau samun ah. Dia kena samun kesian. Bagi Kenapa? location Apa dah? awal. Kalau bagi menu je boleh je kan? Sekejap. boleh? Mana tahu mati nanti. Okey. Saya Apa anda one main? way paling tu. Wih, asal ni. Ui, Sekejap, siapa kumbang. Alphard ni? Root. Lagu Walau tak ada. Root. Alphard 300 350,000. Tanda Nombor ID berapa Malik? Nombor ID. 675. Kejap. Oh, ada mana kandor? Announcement Dengan je. Ada root orang nak bagi dengan- sponsor gym. Okey lah kita buat gym Nak sponsor gym. Saya duduk situ je. Dah, tunggu sini Sekejap. tunggu sini. Thank you Kedai Riri. baju Okay, SS. abang. Bye-bye. Bye. Take care. Takkan 100. Jap lah ni. Lebih baik aku pergi mancing je lah. Abang kau yang mana? Beli umpan lebih. Aku beli kat kau. Tak ada gila. Aku minta dengan Hang semalam masa tu. Tak sempat gila. Aku kena tarik masa tu gila. Padan. Mana Padan? Ini motel. Padan kat motel buat apa Padan? Tak elok Padan lah. Buat kerja. You orang bikin hari you orang punya otak rosak lah. You orang punya otak ni kumpeng tau, kumpeng. Siap. Asyik bersama. Wah, saya kena bayar ni. Sini. Siapa yang sponsor? Siapa nama dia? Stu. Ha? STU space P. Lidi, ada lagi ke? Ada. Sini kam. Apa ID? Apa? ID berapa? ID boy 957. Okey. Dapat Okey, tak? dapat. Okey. Ya mat tu Kapena. Okay, naik lori. Mari. Depan sini ada dua, Straight je. Yang penting duit tu banyak.
Yang free gym under Riri tinggal lagi 6. Nanti kejap lagi Stu kita akan announce ada lagi 20. Stu baru sponsor lagi 20. Baiklah, sejak sampai. Tapi yang 20 ni is open to public tau. Tapi yang for family anda dengan Riri ada lagi 6. Nak band nak satu. Apa benda tu? Free gym SS. Free gym SS. Nanti ada 26. Tapi 20 open to public 6 family kita. Semua sponsored by Stu. Yes, Mesti yang apa sponsor tu nama dia Stupi kan? yes, correct. Stu yang tadi datang. Semua buat mat. Ada kat gym sana ke? Siapa Riri? Ya, Riri kat sini. I'm coming. Yang 20 free gym SS boleh claim dengan kawan Riri yang kerja sini jugalah. Tak semestinya dengan Riri. Dengan Riri 6 aja. Okey, dekat Riri sekarang yang dah booking slot siapa je? Dengan Riri ada Dengan Riri ada Mika, Donnie dengan Lan. Saya ada sampai. Kis nak satu. Okay. Nak satu. Rosak satu. Banan bro, nak satu juga. Saya nak 10. Kita berapa orang dah sekarang? Batak 10. Sabar. Riri. Riri ada berapa Riri? Berapa kosong lagi? Untuk gym. Kejap. Pak member tengah nak ngira tu. Oh ya ke, baik. Jangan tekan-tekan lah. Jangan tekan-tekan. Tu lagi barat dekat situ. Mata aku terang. Kanda tadi Kanda nak Kanda nak gym ke? Mata lain. Kanda kata nak satu tadi. Okay, yang 6 orang yang nanti cari yang 6 orang Donnie, Lan, Mika, Kis, Ben dengan Kanda. Gym dengan diri. Hello, siapa ni? Yang kis tu tolak jadi cruise. Ni hao ma? Ni Cruz eh? Saya Ni hao ma? Hao, hen hao. Ni hao ma? Kis punya dah penuh rupanya. Ni Shui Shui. Saya mau. 是谁？有一季吗？ Yes. 我是 James. 敷衍。你是谁？ Riri. Iya. 你要什么 Jim? Oh, Valentino. Okay. 你要 Jim 啊？好。你是 family right? Family 啊？Joe 啊？你是 family Joe right? Yeah. Okay. 好。好。 Come 来。Follow me. So sweet. Come Valentino, follow me. Bodoh ni. Wah, hari ni. Mata-mata nak cakap tu je. 你是 ID 我什么？ 406. 1145. Dia punya ni dalam ni. 好。谢谢呢。 406. Sudah. Okey, dapat. Kita gerak JBJ. Awak nama siapa? Menembak kat luar tu. Nama saya Miro kak. Saya nak buat gym. Batu. Oh, ni yang Batu. Oh, ID. Sorry. 1143, sorry. Oi,
Berperang. Okey dah. Kat mana? Abu dah 3 orang claim daripada 20 tu. Berapa? Tengok berapa orang kan? Dah 3 orang claim daripada 20 tu. Okey. Ingatkan 8 Nanti bagi tahu siapa yang Apa? 8 apa? bagi tu. Tak dengar. 858. Okey. Satu 61. Dapat. Dapat tak? Thank you. Yay. Abang ini apa? Berapa tadi? 161 161. Saya Seorang 10 lah, seorang 10. 1122. Sekejap Kak Abu dah 4 orang. Apa dia Kak? Maaf. 1122. Okey. Dapat, thank you. Okey, no problem. Kejap, tak cukup duit. Kejap Mi, nak duit sikit. Duit Apa idea awak? 1208. 1208. 100. Okay, thank you. Akak semula Dah bang. Dah Abu juga angka Abu dah 7. 5 orang. kakak tadi saya tak cukup duit. Abu dah 5 orang. Apa tadi ID? Kak 1122. Dos, motor Kejap ID saya 77. Mana ada kereta aku ni? Ya hidup lagi ya. Dapat, thank you. Dapat ID Abu dah saya 6 orang. Kereta bela, Double 7. Double 7. Ya. Double 7 6. Okey. Ayah aku beli. Double 7 aja lah. Double 7 ID saya. Ya betul. Okay, thank you. Abu dah 7. Tolong keep track tolong keep track. Kakak ID? 58. Abang cinta tengah mengira ke? Okey, terima kasih. Okey. Kau boleh kira-kira tak? 1 apa? 9934. Okey. My little pony. Okey, terima kasih. Dah. Abu ni nombor berapa? 392. Nombor Ni 9. Okey. Apa dia Kak tadi? Sorry. 392. Okey. Ni ada lagi tak ni? Tepi sikit boleh? Saya nak kena ke depan. Kira bu. Berapa lagi? Dapat? Dapat tak? Dapat. Okey. Ngam. Okey. Nombor ID? Saya 18. 15. Bu, aku terkira tak? Dapat free tak? Apa nombor ID awak? 481. Oh ya ke? Alright. Okey. Masuk you ubah kereta 1209. dia kunci kan. Agak tadi saya dah bagi semua. Dapat? Lagi 3 orang lagi. You Okay. masuk kereta you ubah. ID? ID apa? 22. Okey. Dapat? Okey, dapat. Terima kasih. Okey Kak, apa dia? ID? 353. Dapat. Terima Okey. kasih. Kak, ID? 405. 405 Kak ke depan sikit boleh? Saya nak kena ke depan. Dapat? Terima kasih. ID? ID saya 585. Sorry bang, ke depan sikit boleh? Saya nak kena ke depan. Apa lagi? 585. Betul. 585 Ya betul. Abang memang baik hati.
Dapat? Alright, dapat. Okay. Maybank ke ID? Sama je. Kami Okey. tak terima Maybank bang. Kami CIMB je. Aduh. CMB CMB Jangan bulilah, jangan bulilah. Dapat? Dapat. Okay. ID bang? Dapat? Alright, terima kasih. Okay. Dapat. Abu. Lagi dua orang. Dua orang. Okay, nasib baik Abu ada. Saya dah lost tadi. Pasal dah banyak sangat nombor. Gitulah tu. So tinggal 2 orang aja Okay. Lagi berapa orang? 2 ke? 2 je. Saya nak. Oi, mantap Vi, mantap. Awak nak? Dah ada. Ini kali dapat dia. Pancat sekejap. Ni nak bagi berapa seri? Apa dia? Wow, main. Terserah lah, saya tak kisah. Terserah. Kita 3 orang kan? Pening aku. 3. Kita split 3 je lah. Split the bill. Kita kan tapi satu orang tak on duty Tak on duty. Tak on duty dah tak dapat. Aku dah seminggu tak on duty. Bully. Mana? On duty lah, tak on duty. Jagi nak fly jagi. Oh, okay. Duit banyak buat sikit. Kak Su. Nak gym ke? Abu ni on duty sampai berapa? Apa? On duty sampai ke berapa? Kau 1 kot. Okay. Jadi sampai berapa? Plan ni sampai pukul 1 juga actually. Pasal I already hit the minimum 2 hours. Ni Candy ada. Kau sampai berapa? Apa? Kau nak duty ke? Tak. Kerja aku nak fly dah lagi. Dah. Semua nak fly dah. Biar je. Biar je. Okay. Ni lagi satu datang ni. Nak gym bang. Nak gym ke bang? Nak Nak gym ke? Masih yang free membership tu masih ada? Ada. Abang betul lah. Okey, terima kasih bang. Apa? No. Apa idea abang? Mana? 1184. Ada satu lagi orang. Jom pergi gamer 2 jom. Aku mau ni lagi. Mari. Simpan lah. Kau Dapat? bayar aku 200 lah walaupun auto sponsor. Okey. Terima kasih. Turun yo. Biar apa Oh nanti. Tinggal satu je kan? Nanti aku bayar. Betul tinggal 1. Okay, nanti aku bayar. Kalau Malik yang bayar sama je 5,000. Seri nombor badan berapa? 1130. Saya tadi mengatakan ada sesuatu terjadi kat GMSS. Dapat Dapat. Terima kasih. Tapi sebaik kau tak check kereta oren tu. Darul tak masuk hari ni. Kalau kau check kereta oren tu pun kau 3,000 kena. Ada ni, Darul ada ni. Oh ada. Okay. Kau kat mana Darul? Kereta tu bahaya. 200,000 200. Member rindu tu. Kau kat mana Darul? Makan
Bapak. Beli duit jet ski. Betul. Daru baru sampai Jin macam mabuk je ni. 653. Oh. Lari ke? Saya nak lari. Hari tu kau pegang kontrak kan? Ada Apa jadi ni Dak Rolina? Satu. Kau nak kontrak ke? Boleh pakai kena. Tak, kontrak kau ada Apa bagi dia? aku itu. Pening kepala aku. Pening ah. Pasal? Mabuk ke apa ni? Jap. Pasal ada orang nak dua tu. gym. Dah habis lah. Kat luar dah. Gam. Dah sampai. Tinggal satu yang free. Boleh? Ni gym lagi satu free. Last one. Apa? ID berapa? Betul. 1, 2, 3, 3. Okay. 1, 2, 3 Mantap nombor. Bagi orang lain jual lagi. Ambil nombor kat kubur. Tak ada lah. Asal mabuk ni bang? Saya bang. Dah. Stress bang. Jangan gelong jangan Fik. Awak Fik. Bukan. So 20 free tu dah habis tau. Okay. Sponsor pula bu. Sponsor. Esok nak bayar tax, baik aku bayar tax. Ya, besok bayar tax Dah boleh bayar ni. Jom kita bayar belanja aku. Nak bayar bukan memang kena bos online ke? Try dulu. Aku itu boleh je kalau kita try dulu kan. Ya ke? Bukannya boleh best bayar kat ATM ke? Transfer kat ATM kan? Boleh kot. Jadi kalau tak ada, kalau yang tak ada tu dia akan tulis owner tak ada. Kalau hijau tu masuk lepas lah. Okey lah. Lepas aku sekejap lagi aku pergi tu bayar. Kau kat mana? Belanja aku. Aku nak top up barang. Engkau. 3 orang. Aku nak beli kereta tu. Dom. Yeah. Aku rasa aku takkan beli kereta tu. Aku lupa beli jet ski. Aku beli kereta dom. Sabar. On the way. Tadi saya naik dengan ni lah. Betul macam kena kejar NI. harimau. Boleh jap. Ya, waalaikumsalam. Sekejap, undi. Ambil lah, tak ada kenderaan ni. Sekejap. Ambil sini ya. Dah ke? Jap. Sorry. Jap, bangun jap. Hello? Ya. Sekarang kat mana? Dekat Burger Sandy Shaw. Ni last trip Tak banyak lagi. Saya nak buat banyak hari. Okay kan, then kalau gitu saya tunggukan si yang lain 6 orang tu. Tak 5 orang nak buat gym. Okay, kalau saya buat lagi satu trip, saya datang kat awak. Awak ni, awak naik saya boleh? Boleh. Saya akan radio tanya diorang duit ke belum. Gitu. Sorry, terlambat teman. Lah. Kita masing-masing share duit. Share dulu saya tak ada duit dia. Awak tak payah teman saya. Awak tak payah teman saya kat sini. Sini tengah ramai orang pun. Saya seorang je bawa bas ni. Yang lain semua dah off duty. Oh, yang lain bus rapid semua tak ada. Awak seorang je. Saya seorang je. Ya Allah, okay, tak apa nanti saya kita maaf. Okay. Tak apa tak. Saya awak tu jaga itu yang lepas ni saya awak boleh ikut saya. Boleh, saya boleh kau. Hari ni kita RP bus, okay? Okay, boleh. Kita bersuit-suit semua dalam bus.
Nak nangis seorang-seorang. Ada burger tak? Ada. Okay. Nanti I call you back. Kat Paminya. Oh, Pami nak kat sebelah ni. Kat dalam, kat luar. Kat luar. Sabar saya datang. Okay. Burger Pala Top tengah free So Bye. siapa yang nak boleh datang Bye. sekarang. Banyak now sponsor. Bye. Darul, aku gerak dulu Darul, nak pergi Pala Top jap. Bye. Bye. Donnie, Mika, Kiss, Ben dengan Kanda. Korang nak claim gym hari? Duit. Okay. Baik sobat. Ni. Mika, burger Pala Top ada lagi ke? Ada banyak ni. Okay, baik. Dia servis je ke? Kalau nak modified? Modified tak servis je. Servis untuk karaoke tu full service. Kalau tak full service 855. Mika kata dia on the way. Saya tunggu dia lah. Okay. Nak. Tapi saya ada servis. Jangan berkhalwat di sini bang, bahaya. Kawasan ramai orang tengok. Ni kalau ramai Awak bukan nak bahawat juga? bang. Nak juga mas. Memang kat sini ke? Jom kita tempat lain tu. Saja. Ni namanya masing-masing bekerja bang. Terpisah dengan ke. Hobi yang sama tak apa. Saya bawa bos susu. Abang bawa Pergi dulu. Nanti saya teman. Pergi dulu. Saya nak perlu awak lagi. Siapa ada orang yang nak join tarik ATM? Roger. Okay. Siapa yang tarik tu? Tak ada duit Selamat bekerja. Aku Kanda dengan Bye. Jangan sedih. Sedih je. Okay, baik. Seorang lagi. Boy dekat ni tau, dataran. Baik. Bye. Nanti boy simpan kereta atau motor naik Alphard. BF. Oh, kata naik Alphard ke? Ayo, saya naik BM. lah kalau naik Alphard. Naik BM. Mari kat mana tu? Aku tengah gym sikit Mika, ni nak sudah. Kita dekat Pala Top je. Kau dekat dia SS eh? Sekejap. Aku Dekat nak SS ke, tunggu. Darul? Nak tunggu SS apa ni? Tunggu je, nanti kita orang ambil. Okay, aku tunggu gym SS. Bye. ID? ID 1004. Okay. Sekejap. Okay. Mika okay? Mika okay. I tahu semalam Lan berbual dengan you. Apa dia? I tahu semalam Lan ada berbual dengan you kan? Ya, betul. Ya, tak apalah, it's okay. Don't need to tell me now. You can just go ahead. Do your gym lah. Ya, betul. It's okay. Mika okay je. Okay lah. That's good. Alright. Tapi sedih. Alah, okay. Tak apa. Pergi buat gym dulu. Darul. Apa? Apa? Ada bunyi pula.
Abu, saya nak Apa, apa? pergi menung. Saya menung kat bawah Boleh. Bye Darul. Alright, bye bye. Thank you No problem. Bye. Apa-apa Zai, jadi aku dekat ni call aku tukar radio je. Bye, Ben. Bye. Ika ke ni? Oh bukan. Malik. Mika mana Mika? Boy kat GMSS. Ada Rul, kita on the way ambil kau dekat G man. Ya, aku dengan Mika kat sini. Bye. Keluar Darul. Cepat. Lambat dah ni. Cepat. Bye, on the way. Ada berapa seat lagi? Apa kes ni? Apa kes? Jom, ada kecemasan. Dari sekejap. Aku tengah interview ni. Tengah ni. Depan tengah gaya aku. Sekejap. Kecemasan? Apa kecemasan? Pasal kita nak pergi rompak ATM ni. Tarik ke nak rompak? Tarik. Jom Mika. Penuh gila ada boy. Tak apa, kita bawa 6 orang dalam BM tu. Mana boleh. Boleh carry lah, Bukan kena saman pun, Daru kata. Ajab. Cuat. Jumpa garaj. Kereta aku tu belakang tu. Kande, aku fly dulu lah Kande ke pagai ni. Baik. Mana boleh? Daus, mana boleh? Delay lah Daud.
Mana Kanda? Route mana? Tak, belum. Tengah beli harness. Kanda ni Kanda, mid email. Weh, diorang buat konten yang semalam tu ke? Aduh, Siki ni tak roja pun. Dia buat pengumuman tu. Dia ada panggil lah tadi. Ada pengumuman tadi. Dia panggil macam mana? Apa package semua tu. Tak, dia ada panggil Devro tak? Tak ada. Dia cakap package semua tu. Tu je aku yang tahu tu. Tak sempat baca habis. Apa mungkin konten Godfather ni? Boy, kat mana boy? Dekat dataran. Okay, kita isi minyak je Minyak. Dah sampai dah? Okay. Ada orang ke nak ikut ke nak buat aku nak buat build dia. Siapa buat build dia? Rio. Rio ke? Betul. Ni Rio Elvino Rio 1 Jemput aku. Kat mana tu? Gym SS. Gym atas langit. Okay. Gym atas langit, kau mana pandai yang kau? Aku nak boulder dok. Betul lah. SS. Sekejap, on the way.
On the way sejati ke? Ya, betul. Aku tak ada janji Melayu ni. Mana tahu on the way masa kedai kedai kopi. Tak ada. Ni on the way lelaki sejati ni. Kan? Kalau aku duduk je dekat gym BB tu sampai esok pun tak ada ni siapa dapat 7K. Game SS gila. Oh, kat mana? Dalam. Aku kat luar. Jap, ada alang. Mana guys? Laju ah. Apa? Ni cruise nak ni. Apa ID? 554. Dapat. Thank you, Riri. No problem. Luar. Kau yang kerja buat malu aku tau. Ya bang. Ya bang. Mana? Tara. Mana? Nombor badan saya 418. Ruth, Mika, Kanda, ada mana? Hello, ada yang nak ikut builder? Lagi 2 slot kosong. Ni Yao ke? Ya betul. Yao nak gym ke? Hello. Tidak. Dah Okay. ada, dah masih ada. Siapa yang tengah gendong Yao ni? Siapa? N. N. ANNE AN. Oh saya. Okay. Hi N. Hai. Masuklah je. Kita tengok siapa ada bawah. Korang ada nampak band Kanda tak tadi? Tadi ada. Diorang kat mana? Diorang tengah buat apa? Diorang tengah rompak ATM. Lah, okay. Okay. Builder Boy, kita dah dekat negara dataran ni. Ada yang memerlukan makanan ke? Nak bagi free ni, siapa nak? Bolehlah kasih. Benda yang free. Boleh kasih satu. Kasih satu lagi. Free laju. Kis ada 6 set ni, siapa nak? You kasih I lagi satu boleh?
Fishball lah. Tadi pergi kutip-kutip. Buka baju kutip lagi. Dapat lah. Oh, patutlah. Tima tak ada? Tima tak ada. Nampak macam Tima ada kat email tadi. dia lena. Tu yang dia kena mute different tu. Dia tengah tidur. Tidur depan. Ya, tidur depan. Okey. Ya, dia memang macam tu. Dia tak kerti tidur kat katil. Dia kerti tidur dekat PC. Ya Allah. Okey. Tak tahulah nak jadi dengan makcik tu. Sakit ke badan dia macam gitu? Tuan, pergi bebel sikit dia kat dia. Okey, boleh. Laput lah bebelkan dia. Boleh. I kan kakak Pening dia. dah. Kena bebelkan dia. Tepuk-tepuk sikit dia. Tapi not bad lah yang rambut. Cool lah. Thank you. Semua ajaran Timah ni lah. Semalam dia potong pendek. Hari ni dia suruh pasang pula extension. Jadi lah ni. Ni nak maintain senang tak? Itulah tu. Ini kalau tak jaga tu betul ni. Sekejap lagi perang terpotong rambut lagi. Tapi setahu I ada tattoo kan actually dekat badannya. Apa? I tak nampak tattoo badannya. Oh ya ke? Tapi mata you nampak lah. Nampak? Oh, mata I tak nampak. Kakak. Oh. Tak apalah. Adalah tu problem. Oh ya. Burger ada nak beli burger ke? Saya tak beli burger dengan orang lain lah, sorry. Burger. Wah. Ni dia duty sampai kau apa? Kejap lagi nak fly dah. Tengah tunggu si Ben dengan Kanda. Tak tahu dia nak claim ke tak ke. Kau tak Dia orang duk main ATM tu lah. So dia claim awal-awal tau. Itulah. Akak Roger ada nak siap. beli burger kak? Tak ada bang. Kat ni. 1237 kak. Apa nama dia? Kak Jim, akak nama apa? Saya? Okey kak. Thank you kak. Jaga makan, jaga minum kak. Riri. Kenapa? Akak dari memang lahir sini ya? Lahir sini maksudnya apa? Lahir negara ni lah. Alah, kenapa? Oh, okey. Ingat kan ada main sebelah sebab Tak, saya ada main sebelah juga. Oh, iya ke? Kat Saya sebelah kak kerja apa? kat sebelah saya menganggur, saya tak kerja. Oh, menganggur berjaya. Taklah. Ya, dekat sebelah Saya memang tengok ada akak kat sini. Yelah, pasal sana tak kerja, sini kerja lah gitu. Oh, Fahmi. Sana adik dia tak payah kerja, sini kakak. Kena kasih adik duit lah kan. Oh, faham. Faham tak? Okay, Kita mulai adik daripada dia- sekarang adik- saya adik akak kat sebelah. Adik pun malas, kakak dia rajin. Okay, mulai daripada sekarang saya adik akak kat sebelah. Apa? Awak adik saya kat sebelah? Ha. Oh, awak Tak boleh, tak Adik boleh, saya tak boleh boleh, tak minta boleh. akak duit. Tak boleh, tak boleh. Sekarang Tak nombor boleh, paket tak boleh. saya 1116. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Hah? Tak boleh, Lagi memang kata? tak boleh. tak boleh. Hal sebelah pergi sebelah berbual. Oh. Tak ngam, tak ngam, tak ngam. Oh, so sekarang kat sini akak ada adik tak? Dah ada. Aduh, tak ada can lah macam ni. Aduh. Kau lah gampang sangat. Wah, semua perempuan dia try. Ben dengan Kanda, korang nak claim gym hari ni ke besok? Aku nampak Yakuza tau ni. Aku presiden dengan Yakuza ni. Nampak macam dia nak gerak ke markas kita. Nampak cara lah. Dia buat depan buli. Ya, tak boleh, tak ramai. Baik, tak. Info je. Baik. AJ lah. Sial aku langgar sampai kecapai lah member. Mana pergi set ATM banyak dalam storage ni?
badan saya 418. 418, 4,5. Aduh tu, barang-barang yang besar semua. Terima kasih. Ibu. Weh, ada budak Yakuza call Tengku, dia nak langgar death row. Mana babi, aduh barang-barang semua dekat dekat kita awal lah. Aduh. Apa mana apa? Apa? Tak ada tinggal apa? Sini depan. Oh Ben, ada Ben? Panggilan terakhir, ada yang nak ikut builder ke? Kalau tak ada, kita orang banyak. Ben ada Ben? Kalau tak nak cakap, tak apa. Aku okey. Kalau tak nak cakap. Ben kena call. Tunggulah.
418. All free kan? Oh, Didi. Tak tahu. Jangan sampai aku cakap kat sini. Free kan. Riri juga ada. Nombor badan saya 418. Abang bayar 300 je bang. Terima kasih bang. Apa yang mana apa? Saya nak burger daripada dia je bang. Burger daripada siapa Tak tahu. Saya cakap je. Ui. Lain macam burger yang mana satu Bukan. Jangan fikir bukan. Abah ni bapak rosak sial.
Aku lupa nak simpan L lah sial kat kereta. Lagi aku buang simpan dekat garaj iCloud. Cari dia. Kita bantai dia, cari. Cari macam mana gila, dia hilang daripada kereta. Dia apa, kena tarik ke apa? Tahu. Dia punya FPS drop tu tadi sama dengan aku tadi. Yelah kot. Ni kan lambat kerja kita kan. Tak ada lambat ni tempat. Tiga orang pun boleh buat kat sini je. Oh, okey. Yang abang pakai baju merah tadi kan? Oh, betul. Seri ada seri. Hello.
Jauh ya, aku simpan L jap. Kita ramai ke ada dalam negara? Info. Ramai ke geng kita dalam negara? Info. Masuk email. Siapa yang ada semua di dalam negara, kau masuk email. Tak tahu ramai ke tidak. Semua masuk. Masuk intercom, sorry. Intercom. Rul, aku dah ada dalam email, Rul. Cuba message kat dark chat. Sekejap, aku check. Sakut.